guys, Assalamualaikum, selamat pagi guys, selamat pagi. Hari ni macam biasa aku turun dekat Pulau Melaka guys. Turun aku bersama dengan Dak Long. Tengok tak ada apa benda aku nak buat. Habis Dak Long pula telefon aku. Dia cakap pergi tak? Dia kata boleh turun tapi lewat. Tak apa, dia kata dia pun lewat sikit. Jadi aku turun jugalah pukul 10 guys. Ini agak dapat apa? Main dapat sampai dia nak pasang. Ni sekarang belum surut lagi. Dia dapat pasang sedap. Itu je. Nak pasang, cuaca baik pun dah. Alhamdulillah syukur. Tapi itulah belah laut ada awan-awan. Tapi angin dah masuk angin utara sebenarnya ni. Oh tak. Timur Angin timur guys. Bila aku keluar rasa angin timur. Okay guys, itu saja guys. Aku tak ada lama-lama, penat sambil bercakap ni. Sebelum tu aku macam biasa guys, aku bawa kayak kuning, kayak airbag. Daripada kayak Fishing Maka, kedai kayak Fishing Maka. Korang kalau nak dapatkan kayak IB, alat navigasi, kabut pun ada. Korang boleh datang ke kedai kayak Fishing Maka, bersebelahan dengan Jalan Tungkudu, dekat Petronas guys. Jalan Tungkudu bersebelahan dengan Petronas. Itu je lah guys. Aku pergi tiang je hari ni. Okay guys, jumpa dekat tiang. Okay, bye. Saya Alhamdulillah. Cherry guys. Syukur. Yes. Sekejap aku situ dulu. Jerry guys, sekejap aku. Dua mata kena guys. Satu mata, dua mata. Dua mata kena guys. Alhamdulillah guys. Jerry guys. Cik kokang guys. Okay guys, Alhamdulillah syukur. Fred tunggu ke? Terus turun je makan ke? Ikan apa ni?
Oh, baji. Besar baji ni. Oh, patut. Kuat ni baji-baji ni. Tu tak tahu dia punya lupa. Habis semua dia. Tu. Kuat dia makan. Habis yang rupa nak. Yang rupa sampai aku punya ni pun jadi biol. Macam mana ni? Potong? Oh guys, aku pergi Pulau Gelama tu guys. Lama. Tiang tak ada barang. Yang ada sini je. Tak long ada sana lagi. Saya atas ni. Tengok berapa laju dia harus. Tapi tak ada laju sangat sini. Boleh lagi lah pagi aku. Oh, ada bini ni. Sekejap. Ada makan, ada benda. Ada benda makan kan? Sipu ni kot. Strike kan? Strike kan? Strike kan? Oh, padu guys. Aku dah jatuh lah. Jenak guys, jenak. Jenak. Sikit je kena guys. Guys, jenak guys. Dengan baji-baji aku buat naik. Oh, dah ada ketuk tadi rupanya. Aku terasa dia punya ketuk. Sekejap lah, aku kena. Oh dah, sekejap. Aku kena settlekan. Sekejap. Ada batu. Sekejap lah, aku kena tarik. Wah, tidak. Dia ada ketuk tadi guys. Aku dah perasan tengok. Tadi aku kata ada ketuk. Ada can. Ada ketuk, ada can. Okay guys, Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Syukur. Dia ada guys, dia ada. Jangan sabar. Alamak. Sekejap guys, aku kena settlekan ni pelagak ni. Apa ni? Batu lama ni. Tengok, nampak? Dah rapat sangat. Sekejap lah. Kalau dia ada, mesti ada banyak. 3 ekor ni, tengok. Aku nak tengok dia drift mana je. Masuk. Strike guys.
Wow, oh memang sini kawasan duduk guys. Jenak ni, mesti jenak ni. Jenak ni. Oh, nak aku cakap mesti ada punya. Duduk sini rupanya, ada kawasan air. Oh. Air tak kuat. Sekejap. Guys, tengok. Aku dah cakap mesti dia ada punya. Kalau dia seekor mesti ada. Tapi jangan lucut lah. Kalau lucut tengok. Ekor dia tengok. Ekor pecah mesti ada banyak. Sekejap. Sekejap. Tutup off guys. Sekejap. Mesti jenak lagi. Aduh guys. Sini jenak guys. Dapat ekor. Sini duduk guys. Aku tertutup, sorry guys. Tertutup. Aku ingat aku tak on. Lupa aku dah off. Aku dah on. Dah. Sangkut pula. Batu guys ya. Aku kena elak batu. Nampak batu. Ada batu tinggi-tinggi. Jangan. Sekejap bang. Alhamdulillah. Okey, syukur. Dia ekor pecah kan, nampak? Dia kalau ekor pecah mesti ada banyak Mesti ada banyak, garanti punya lah. Kalau seekor tu itu maknanya jenak jaga pintu panggil. Nak lung jap. Sat. Jangan hak. Poket lah. Kena tak mana kena. Kena ke badan sekali. Sekejap. Dia dekat sini ke apa ikan? Cabut lah. Dah cabut. Tak bagi sebab kena sini bukannya apa tau. Nyamuk banyak dengan gas. Tak boleh tahan. Aku dak long pun dah ke bawah dah ni. Aku pun turun bawah je lah. Okay guys itu saja je lah. Nanti aku update aku punya hasil hari ni. Alhamdulillah. Tapi itulah payah, ikan payah ni. Payah sungguh. Payah. Memang payah. Aku cuma dapat tadi tu bila dia ada golden time tadi tu sekejap je. Lepas tu dah hilang habis. Mana dia pergi pun tak tahu. Sekejap je dia cabut. Itu pun kalau dak long ada boleh dapat lagi 3 ekor lagi tu. Aku sebab banyak kali tak boleh dapat dia. Kalau ada udang hidup tu garanti boleh. Banyak boleh dapat. Garanti punya lah. Dia memang banyak bawah tu. Siap timbul atas air lagi tu. Okay guys apa-apa aku update dekat Dagat guys lah. Let's go. Aku dah sampai Dagat dah. Itulah. Tapi memang kena kemar-kemar tidak nyamuk banyak. Agak banyak. Alung pun dah sampai. Ini dah hasil aku guys. Alhamdulillah guys. Syukur. Itulah. Itu pun sekejap je dia kasih aku. Ikan lalu. Itu je lah. Okay. Itu saja guys. Aku nak kemas-kemas. Lepas tu aku nak terus cabut. Okay guys. Itu saja video aku. Terima kasih kerana menonton video aku. Jangan lupa subscribe channel aku Dakzam Fishing. Like dan komen guys. Okay guys. Dah tunggu dah sampai. Salam sayang daripada aku tadi dapat tempah babi dekat Tiangkoi. Lepas tu aku turun pergi ke Pulau Gelama guys.
Berapa lama aku dapat tu jenak je lah. Itu je. Okay guys lah. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye. Bye bye.